berjaya, wanita yang tabah menghadapi cabaran, wanita yang memberi inspirasi kepada semua. Raikan kehebatan wanita di seluruh Malaysia dalam rancangan Lady Boss bersama saya, Liana Jasmine. Siapa sangka hanya dengan suka-suka dan minat terhadap pembuatan kek dan juga resepi daripada Neni dapat mencipta jenama dan melebarkan sayap perniagaannya hingga ke 8 buah kedai. Saya perkenalkan tetamu kami minggu ini dalam rancangan Lady Boss. Saya Nani. Liana bersama Nur Aryani Adriana, pengasas Gula Cakery. Apa khabar Nur Aryani Adriana? Okey, panggil Nani je sebab Nur ini dah rasa jangan panjang. Panggil Nani je. Okey Nani, sekarang kita nak pergi mana Nani? Okey, so hari ni Nani nak buat Liana di tempat Nani dibesarkan. Di daerah mana? Kita akan buat di Kelang hari Di ni. Kelang. Okey, kalau korang nak tahu kat mana pengasas Gula Cakery ni membesar, kita boleh ambil inspirasi sikit dari situ kan. Okey, jom. Oh, masuk diri Kita dah sampai di rumah di mana Nani membesar. Nani, cuba cerita sikit. Okey, so rumah ni daripada Nani memang kecil lagi duduk dengan nenek dengan ibu dan ayah Nani dekat sini. Betul. Buat sendiri masa Betul, masa umur 4 tahun. 4 tahun menjaya. berjaya. So dah tangan boleh rolling. Pertama ada kakak, kedua abang, ketiga abang, keempat ialah Nani. Empat Nani, okey. Betul. Nani memang paling rapat dengan kakak Nani. Kalau kita orang sampai sekarang, Nani dengan kakak Nani beza 9 tahun. Oh, 9 tahun, tapi kita orang memang hari-hari kena call, hari-hari kena SMS, hari-hari memang kena borak. Yang istimewa adalah setiap minggu kita akan bertukar untuk siapa yang masak paling sedap. Betul. So nanti macam pertandingan so ada hari Nani masak, lepas tu ada hari nanti abang masak, ada hari mak masak. umur 9 tahun pun dah ada pertandingan. Betul. Siapa masak sedap, kita akan rasa oh okey, Atuk suka masak macam ni kan nenek suka. Tapi yang kena rasa ialah nenek saya. Air tangan nenek saya tu memang dia kena rasa. Jadi nenek yang akan buat keputusan. Betul, nenek yang akan buat keputusan. Okey, kita dah tahu dah semua cerita kat rumah ni. Macam mana Nani ni baiklah. Nani tak nakal, tak nak korek pun tak tahu. Nak tahu apa benda yang benda paling nakal. Tak ada. Yang paling suka masak. Tapi Betul. sekarang Nani nak buat Nani pergi sekolah Nani kan? Yes, betul. Berjalan Kita kaki pergi ke ke sekolah. sekolah. Berjalan kaki? Boleh. Boleh, tapi kita berpeluh lah. Boleh lah. Kita berada di sekolah Sri Asma. Tapi nak tukar nama kan Nani? Yes, sekarang dah jadi international school. Dulu Nani bukan international school. Okey, radio Nani ni sekolah ni. Sekolah pandai ni. Okey, subjek kegemaran dan cikgu kegemaran. Okay, so Nani suka seni. So Nani suka melukis, kita mewarna ke apa, drawing ke apa, semua Nani suka. Okey. Tak masa kecil memang Nani tak suka membaca sebenarnya. Memang kalau membaca tak suka. Tapi Nani memang suka orang kata hands on kan. Kita buat menggunakan kita punya tangan, tenaga. Betul, itu memang Nani suka. Jadi maksudnya masa sekolah Nani subjek matematik tu macam mana? Okay, subjek matematik memang Nani paksa je Nani untuk jadi pandai. Tapi memang dapat A. Memang dapat. Yes, betul. Memang sebab kakak Nani dia memang suka matematik. So daripada dulu memang asyik kena rotan je. Memang dia rotan kalau tak dapat jawab dengan betul. Orang kata kalau kata orang putih street smart and book smart. Okay, sekarang macam untuk Nani ni, Liana rasa Nani ni macam street smart. Okay, Nani rasa dua-dua tu memang penting. Sometimes kalau kita betul-betul dah book smart, lepas tu kita berjaya menjadi entrepreneur ke ataupun membuat apa-apa pun, Alhamdulillah itu dah punya rezeki kan. Tapi kalau macam Nani ni mungkin sebab Nani rasa Nani banyak dengan family Nani,
Nani bersama dengan keluarga Nani memang suka duduk dekat rumah. Nani akan jadi suka buat masak-masak, duduk kat rumah, bangun pun tengok muka ibu. Nani memang suka sangat bersama dengan keluarga. So itulah kadang-kadang bila Nani tak nak pergi sekolah, kalau mak Nani kerja, Nani akan call je, "Mami, Nani tak nak pergi sekolah hari ni." Tapi kerja sekolah akan siap bersama-sama lah selalu, sebab Nani adalah bongsu. Manja Nani. Pernah tak Nani dengan kawan-kawan Nani keluar sekolah? Tak pernah. Nani memang sangat orang yang sangat penakut. Nani baik, tapi Nani tak suka pergi sekolah. So dia sebenarnya duduk kat rumah. Tapi tak pernah nak keluar-keluar, tak berani pun. Nak tengok security guard pun takut. Saja. Faham. Okey, kita dah tahu dah kisah Nani dekat sekolah dia, dan kita dah boleh nampak dah ciri-ciri Nani ni memang seorang yang baik, pelembut, manja, suka melukis dan berwarna. Apa jadi kepada cinta terhadap lukisan